Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, alim besar. Katanya Syekh Sanusi. Sanusi ni siapa? Sanusi ni termasuk daripada ahli hadis ke ahli kalam. Ahli kalam dia katakan min usulil kufr. Di antara usul kufur at-tamassuku fi usulil aqaid bi mujarradi zawahiril kitab was sunnah. Usul kufur kita gantung kepada asal usul bab gengnya dengan semata-mata ayat Quran dan hadis. Semata-mata ayat Quran dan hadis itu usul kufur. Min ghairi ardiha 'ala al-barahin al-aqliyah. Dengan ketiadaan kita betangkan benda tadi itu di atas dalil-dalil akal. Itu dia. Ni dengan qat'i, mana kita nak depan pastilah kena tak akal sebagai qat'i. Ada zanni tak ada belakang. Apa makna zanni? Al-kitab was sunnah. Sebab tu dia letakkan barang siapa i'tiqad sebagaimana Tuhan raya dalam Quran daripada zahir Tuhan raya nescaya tubik dua. Wa emo jatuh agama, wa emo sesat bidah. Yang kata tak boleh pakai hadis ahad siapa? Ahlul kalam. Yang kata zahir Quran dan hadis tu tufidul kufr wa dhalal siapa? Ahlul kalam. Seorang mana kata raya kata zahir Quran beri pada kufur. Seorang mana raya kata zahir Quran beri pada kufur. Mana keterangan hak Tuhan raya di atas wajah hak Tuhan raya tadi tu hak mana tak beri? Raya tu kufur tu. Mana tu? Hak raya hak boleh jadi mujtahid mutlak lah. Jom cari mari kita seorang. Cari mari seorang. Ni yang panggil cabaran. Jawab tu baik seorang. Sekarang kita jawab cabaran Wan Syukri. Soalnya mudah saja. Siapakah sebenarnya yang pernah berkata bahawa zahir Quran itu batil, dalal, sesat, bahkan membawa kepada kufur? Ini adalah kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Samahatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di sini ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, am amintum man fis sama', adakah kalian berasa aman dengan yang di langit? Kata Ibn Utsaimin, wallazi fis sama'i, yang di langit itu huwallah, adalah Allah. Dan ayat ini dalilun ala uluwillah, ayat ini adalah dalil bahawasanya Allah itu atas dan tinggi. Tinggi bagaimana? Tinggi kudrah ke, tinggi kuasa ke, tinggi makna ke? Bukan. Ulu bidhatihi, dengan zatnya. InsyaAllah kita akan buat satu video tentang hal ini. Adakah mengatakan Tuhan itu tinggi dengan zat adalah qaul salaf atau tidak? Kata Syekh Ibn Utsaimin lagi, lakin ha huna iskal, tapi ada satu iskal dekat ayat ini. Apakah iskal itu? Wa huwa anna fi lizarfiyah. Ini iskal bahasa Arab lughawi. Fi, perkataan fi itu memberi makna tempat, berada di dalam sesuatu tempat, di dalam. Terjemahan di dalam. Fa idza kana Allahu fis sama', kalau Allah itu fi as-sama', di dalam langit, terjemahan dia. Wa fi li zarfiyah, dan fi itu bermakna di dalam sesuatu tempat. Fa inna zarfa muhitun bil mazruf, maka sesuatu tempat itu akan meliputi benda yang ada di dalamnya. Bagaimana? Kita tengok contoh. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ara'aita law qult, cuba kita tengok contoh ni. Kata Ibn Utsaimin, al-ma'u fil ka'si, air itu di dalam gelas. Air di dalam gelas. Fal ka'su muhitun bil ma', maka gelas itu akan meliputi air kerana air dalam gelas. Jadi di sekeliling air itu adalah gelas. Wa awsa'u minal ma', dan gelas itu lebih besar daripada air kerana dia mengisi air. Jadi air di dalam gelas, gelas itu meliputi air dan gelas itu lebih besar, lebih luas daripada air. Jadi iskalnya, kata Syekh Ibn Utsaimin, fa idza kana Allahu yaqul, jadi kalau Allah kata aamintum man fis sama', apakah kalian berasa aman dengan yang di langit? Maka zahiruhu, fa hadza zahiruhu, maka makna zahir bagi ayat ini, zahir lughawi dari sudut bahasa Arab ni, makna zahirnya apa? Annas samaa muhitatun billah, maka makna zahir bagi ayat ini adalah langit itu meliputi Allah, langit lebih besar daripada Allah, Allah berada di dalam langit macam air dalam gelas tadi. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadza zahiru batil, dan makna zahir ini batil, makna zahir ni tak boleh pakai. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa idza kana zahiru batilan, kalaulah makna zahir ini batil, makna zahir ikut lughah yang bermaksud fi itu li zarfiyah, fi itu makna di dalam, Allah berada di dalam langit. Kalau makna zahir ini batil, fa innana na'lamu ilmal yaqini annahu ghairu muradin lillah, maka kita dapat tahu secara pasti dengan ilmu yang yakin bahawa ini bukanlah kehendak Allah. Jadi Allah kata Allah di dalam langit. Ibn Utsaimin ambil ayat itu, kiaskan dengan kaedah yang ada dalam minda dia, kaedah mantik ke, kaedah akal ke, kaedah apa yang dia ada, dan dia kata zahir ini tak boleh pakai. Zahir makna Allah di dalam langit ni mustahil, tak boleh pakai bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendahulukan kefahaman dia ke atas nas. Pastilah kena tak akal sebagai qat'i. Ada zanni tak ada belakang. Apa makna zanni? Al-kitab was sunnah. Dengan ketiadaan kita betangkan benda tadi itu di atas dalil-dalil akal. Itu dia. Sebab tu dia letakkan
barang siapa i'tiqad sebagaimana Tuhan raya dalam Quran daripada zahir Tuhan raya nanti ayat tubik dua. Wa emo jatuh agama, wa emo sesat bina. Ini ilzam saja. Ini ilzam saja. Jadi Syekh Ibn Uthaymin telah menolak makna zahir bagi ayat ini. Kemudian dia kata li'annahu la yumkinu an yakuna zahirul kitab was sunnah batilan. Kemudian dia kata tidak mungkin zahir Quran dan sunnah itu batil. Tanaqud dalam satu nafas, dalam satu ayat yang sama. Dia kata tadi ayat ini zahirnya batil. Kemudian dia kata tak mungkin zahirnya batil. Jadi ada dua zahir. Satu zahir yang batil, satu zahir yang tidak batil. Satu zahir batil yang bukan makna, satu zahir yang bukan batil yang bertepatan dengan Quran sunnah. Jadi dalam satu ayat Ibn Uthaymin menggunakan perkataan zahir, satu zahir yang kena tolak, satu zahir yang bertepatan dengan Quran sunnah. Sekejap dia kata makna zahir itu batil. Kemudian dia kata makna zahir mesti tepat dengan Quran sunnah. Dalam kitab yang sama Ibn Uthaymin sebut pada muka surat 315, kata Syekh Ibn Uthaymin, orang yang kata ayat fa innaka bi'ayunina, zahir ayat ini maksud dia Nabi Muhammad ada di mata Allah secara zahirnya. Kata Ibn Uthaymin, kalau kamu kata itulah makna zahir, kamu menjadi kufur. Ini i'taqadtum anna hadha zahirul Quran kafartum. Kalau kamu kata itulah makna zahir pada ayat ini, kamu jadi kafir kerana kamu kata Nabi Muhammad ada di ain Allah. Kata Syekh Ibn Uthaymin, li'anna man i'taqada anna zahirul Qur'ani kufrun wa dalal, sesiapa yang beriktikad bahawa zahir Quran itu kufur dan sesat, fahuwa kafirun dalun, maka dialah yang kafir dan sesat. Siapa yang kata zahir Quran ni kufur, zahir Quran ni sesat, dialah yang kafir, dialah yang sesat. Padahal pada muka surat 398 tadi Ibn Uthaymin sendiri kata makna zahir bagi ayat itu batil. Batil itu sesat lah, dalal sama. Makna Allah di dalam langit itu zahirnya batil, zahirnya sesat, zahirnya kufur. Kalau kata langit lebih besar daripada Allah macam air dalam gelas, kufur lah, batil, dalal dan kufur. Tapi pada muka surat 315 Ibn Uthaymin kata siapa yang kata makna zahir itu kufur dan dalal, siapa yang kata makna zahir itu kufur dan sesat, maka dialah yang kafir dan sesat. Pada muka surat 398 Ibn Uthaymin kata Allah di dalam langit, makna zahir ni batil, makna zahir ni sesat, tak boleh pakai. Jadi adakah Ibn Uthaymin mengkafirkan dirinya sendiri? Pada halaman 397 dan 398 Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan bahawa kalau ayat Allah fis sama difahami secara zahir sebagai Allah berada di dalam langit, maka itu adalah makna yang batil. Maksudnya langit jadi tempat, Allah dilingkungi langit, langit lebih besar daripada Allah. Ini semua adalah makna zahir yang batil lagi sesat. Sebelum itu pada halaman 315 pada kitab yang sama Ibn Uthaymin menegaskan siapa yang berkata zahir Al-Quran itu sesat, maka dialah sebenarnya yang sesat. Di sini persoalan timbul, adakah Ibn Uthaymin telah menjatuhkan hukum sesat ke atas dirinya sendiri, malah hukum kafir lagi, sebab beliau sendiri menyatakan bahawa makna zahir itu batil, dan kalau batil membawa kepada sesat, kalau sesat membawa kepada kufur. Yalah, kufur lah kalau percaya Allah diliputi langit macam gelas meliputi air. Adakah ini bermakna bahawa Ibn Uthaymin telah menghukum dirinya sendiri sebagai kafir, atau sebenarnya maksud zahir yang beliau guna itu berbeza-beza? Hakikatnya bila beliau kata zahir itu batil, yang beliau maksudkan adalah zahir al-mutabadar, yakni makna zahir yang segera sampai, makna yang cetek, makna zahir yang segera terlintas di minda orang awam. Allah berada di dalam langit, diliputi langit, itu memang zahir yang batil. Tetapi bila beliau mempertahankan zahir Al-Quran sebagai kebenaran yang tidak boleh ditolak, yang beliau maksudkan adalah zahir yang lain, iaitu zahir ar-rajih, yakni zahir dengan makna yang kuat, zahir makna yang jelas, zahir makna yang sahih bagi ayat tersebut. Jadi ada pelbagai makna zahir. Kalau begitu, istilah zahir ini memang perlu diperincikan, ada perinciannya. Dan di sinilah poin kita. Kalau Imam Sanusi menyebut makna zahir membawa kepada batil atau dalal, beliau juga merujuk kepada zahir al-mutabadar, bukan zahir ar-rajih. Maka kalau Imam Sanusi dihukum sesat kerana hanya dengan perkataan itu, hanya dengan mengatakan zahir makna membawa kepada kesesatan, maka Ibn Uthaymin juga mestilah dihukum dengan hukum yang sama. Mestilah beliau juga menjadi sesat sama seperti Sanusi atas alasan yang sama, kerana beliau mengatakan
zahir Quran adalah batil dan dolal, maknanya batil. Dan kalau Ibnu Uthaymin tidak sesat sebab istilah zahir itu ada tafsil dan perincian pada maknanya, maka Imam Sanusi juga tidak boleh dikatakan sesat atas asas dan alasan yang sama. Sekiranya As-Sanusi menjadi sesat kerana mengatakan makna zahir Quran membawa kepada batil dan kufur, maka Ibnu Uthaymin juga sesat atas dasar yang sama. Dan sekiranya Ibnu Uthaymin tidak sesat kerana zahir itu lafaz mujmal dan umum dan perlu diperincikan, maka Ibnu Uthaymin tidak sesat. Imam Sanusi juga tidak sesat kerana perkataan zahir itu ada tafsil dan perincian kepada maknanya. Jadi cabaran sudah kita jawab. Persoalannya, adakah Wan Shukri sanggup menghukum Ibnu Uthaymin dengan hukum yang sama seperti yang dia cuba kenakan ke atas Imam As-Sanusi? Inilah Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Aku baca fatwa dia. Ni aku tengok orang dia. Subhanallah, hebat. Main geng-geng kat Malaysia ni kita sesat. Hampa himpun semua mufti Malaysia ni. Dengan semua alim, ayat kaki dia apa buat tak ada. Ayat kaki dia apa buat tak ada. Sekat buku lali dia apa buat tak sampai. Hebat tuan. Atau habis. Sepatu saya mulai ikut dia mudah-mudah. Ikut. Udah di halaqah dia. Saya cium dia berapa kali. Cium dia, orang cium dia.